Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar tentang peranan pembesar dengan undang-undang hukum kanan lelaki dan lauk lelaki. Itu saja yang saya ajar sebab bab itu akan masuk ke exam. Jadi jom kita mula dengan peranan pembesar. Okey, peranan pembesar ni pada asasnya dia nak menjaga keamanan dan kebajikan rakyat di Kesultanan Melayu Melaka lah. Dan dia adalah perantara sultan dengan rakyat, dan dia akan mengutipkan hasil dan membekalkan tenaga melalui sistem kerah. Itu saja untuk peranan pembesar. Sekarang ni kita akan pergi ke Undang-Undang Hukum Kanan Melaka. Undang-Undang Hukum Kanan Melaka ni ada 44 fasal. Antaranya adalah perkahwinan, dihukum bunuh dengan sultan, pelbagai macam. Kita pergi dengan jenayah dulu. Jenayah ni contohlah dalam fasal lupa pula. Fasal 5.1 pas silap, jika ada pembunuhan berlaku tanpa pengetahuan raja, orang tu akan dihukum bunuh. Dan dalam fasal 4 pula, jika orang ingkar atau merasukan titah tu sultan tu, diorang pun dihukum bunuh juga. Yusuf masa Yusuf mengkaji ni, Yusuf ada perasan masa Yusuf mengkaji undang-undang hukum kanan Melaka dengan lauk Melaka ni ada banyak dihukum bunuh kalau bunuh orang. Kalau nak senang ingat, dihukum bunuh. Dan sekarang ni kita nak pergi ke aspek sekejap, lupa pula. Peranan sultan dan pembesar. Sultan ni pada asas dia nak melantik pembesar, itu je, iaitu pembesar perkhidmatan. Contohnya bendahari dengan temenggung. Sekarang ni kita akan masuk ke aspek kekeluargaan. Kekeluargaan ini bertujuan untuk menjaga keharmonian dan mewujudkan keluarga yang harmoni di dalam kalangan rakyat. Contoh fasal ialah fasal 6 kot. Fasal 26 tentang perkahwinan. Jika nak kahwin tu kena ada 4 saksi. Jika tak cukup, dan hamba abdi dengan wanita tu tak boleh jadi saksi untuk perkahwinan, untuk kekeluargaan. Last ataupun akhir sekali, kita pergi ke ekonomi. Ekonomi di Kesultanan Melayu Melaka ni terkenal di dunia. Contoh fasal 30 ialah amalan riba diharamkan. Dan masa itulah kan Kesultanan Melayu Melaka tu baru masuk Islam. Jadi diorang ada juga dapat ajaran Islam juga macam riba tu haram. Dan jika nak melaku perniagaan tu, seorang kena akil balil dan melafazkan niat jual beli, dan akhir sekali siuman, isuingan macam tu. Sekarang ni kita nak masuk ke Undang-Undang Lauk Melaka. Okey, Undang-Undang Lauk Melaka ni ada seorang pemimpin ataupun raja yang dipanggil sebagai nakuda. Nakuda ada banyak jenis. Contohnya nakuda jenderal diri dengan saka. Nakuda ni pada asasnya ialah pemimpin kapal laut. Kalau dalam bahasa Inggeris ialah voyager of the ship, captain of the ship. Fikir macam captain of the ship. Apa yang menguruskan itu ialah Sultan Mahmud Shah yang mewujudkan undang-undang laut. Antara peranan nakudanya ialah mengutamakan perniagaan 4 hari di dalam kapal, dan dalam fasal 13.1. Dan dalam fasal 13.3 pula, jika nakuda nak bersinggah ke tempat yang tidak ada dalam senarai singgah, dia kena bersurat dengan orang lain yang ada dalam kapal untuk membuat persetujuan dalam persinggahan itu. Kita pergi pula ke aspek jenayah. Jika ada pembunuhan yang berlaku di atas kapal, orang tu kena dihukum bunuh lah, dalam fasal 9 kot, fasal 5. Dan sekarang ni kita nak pergi ke aspek pelayaran. Pelayaran ni ada jurumundi, ada malim, ada jurubatu. Dan pelayaran ni dia punya peranannya ialah menjaga keselamatan dalam kapal. Dan jika pelayaran, contohnya dalam undang fasal 5, pelayaran tu kena arif. Jika tak arif, dia kena dihukum mati sebab nanti takut keselamatan tidak akan dijaga dalam kapal.
contohnya nak mengetahui keadaan ombak, kedudukan bintang dan bulan. Itulah contoh apa yang pelayaran tu kena arif. Akhir sekali kita pergi ke percukaian. Percukaian ni dia macam ni lah. Nakoda tu menentukan jumlah cukai untuk penumpang, iaitu 1/10 jika penumpang ingin turun sebelum perjanjian, contohnya 3 tahun, 3 hari ataupun 3 bulan. Ingat, ni undang lalu maki, dan lalu maki itu maksudnya kapal. Itu sahaja yang saya nak ajar. Sekian, terima kasih. Masa isu rekod video ni, isu rekod sekali je. InsyaAllah video ni dapat memberi kesan yang baik kepada para penonton, kepada para penonton yang ada dalam sekolah Yusuf. Sebab sekarang ni Yusuf famous sikit dekat sekolah. Harap ia memanfaatkan para penonton. Sekian, terima kasih.